Memilih makanan yang halal dan thayyiban semasa berbuka puasa bukan sahaja memenuhi tuntutan agama, malah memastikan tubuh kekal bertenaga sepanjang malam. Mulakan dengan sunnah. Bila azan berkumandang, jangan terus serbu makanan berat. Makan dengan yang halal dan thayyib. Sunnah Nabi SAW, kita perlulah mengambil kurma dan air kosong terlebih dahulu. Pilih kualiti dan bukan kuantiti. Untuk hidangan utama, cari sumber protein yang suci dan karbohidrat kompleks. Contohnya, nasi perang atau gandum penuh. Pastikan lauk pauk dimasak bersih dan tidak perlu terlalu berminyak. Ingat, maksud thayyiban itu bukan sekadar halal, tetapi juga berkhasiat dan tidak memudaratkan badan kita. Lengkapkan pinggan anda dengan sayur dan buah segar untuk mengelakkan sembelit dan kekal cergas. Berbuka dengan kualiti buatkan kita tak mengantuk masa tarawih nanti. Jaga perut, jaga ibadah. Jom pilih yang halal dan baik hari ini. Selamat berbuka.